Kenapa Malaysia tak beli F-35? F-35 memang jet paling canggih, tapi kenapa Malaysia tak beli? Sebab harga dia boleh cecah RM500 juta sebiji. Itu belum masuk kos penyelenggaraan yang mahal gila. Nak tahu lebih lanjut? Komen di bawah. F-35 mahal gila. Sebuah F-35 boleh beli 5 hingga 6 jet lain. Malaysia beli 18 unit F-50 dengan harga RM4 bilion itu bersamaan 8 F-35 je. Patut ke Malaysia beli? Atau ada pilihan lebih baik? Kenapa Amerika tak jual F-35 ke semua negara? Tak semua negara boleh beli F-35. Amerika Syarikat kawal ketat pembeliannya. Contoh, Turki kena sekat lepas beli sistem pertahanan Rusia. Kalau Malaysia beli senjata dari China atau Rusia, ada risiko kena blok juga.